Oh, Amatic ni makan modal. Dia tak makan modal sebenarnya. Benda-benda simple macam ni lah dia akan menyebabkan kau punya maintenance tu makin bertambah lah. Okay gang, so kembali lagi bersama Transmati Otomotif. Okay, so hari ni kita ada sebiji BMW X5 40e Okay, untuk pengetahuan korang, BMW X5 40e sistem suspension belakang dia belakang dia tak pakai spring tau. Belakang dia pakai ni. Tahu ni apa? Ni adalah Amatic Belo ataupun Amatic punya belon lah. Untuk sistem kereta yang menggunakan Amatic, dia tak pakai spring. Ni lah ganti spring dia, belon ni. Okay. So, untuk isu belon ni, untuk kereta yang menggunakan Amatic suspension ataupun belon ni lah. Okay, korang kena faham satu benda Belon korang ni diperbuat daripada material getah. Apa material getah? Benda ni wear and tear jugalah sebenarnya. Okay, material getah ni cukup 5 tahun, 7 tahun, dia akan mula reput ataupun dia akan start crack-crack halus lah. Okay, macam berlaku kat kereta belakang ni lah. Okay, so apa simptom-simptom korang punya air belo ni dah problem? Okay, antara simptom common air belo kalau dah problem adalah bila korang parking kereta korang satu malam korang parking malam, esok pagi korang datang balik tengok kereta korang belakang dah terduduk ataupun dia dah jatuh. Okay, kita panggil belakang dia dah jatuh lah. Tapi sebenarnya cerita suspension korang tu, Amatic ni, belon ni dia dah tak boleh nak simpan angin tu. Okay, angin tu bocor secara halus lah. Isu dia adalah sistem Amatic ni sebenarnya adalah satu sistem yang tertutup angin kat dalam sistem tu dia recycle balik, dia pakai balik. Bila berlaku kebocoran, angin tu akan keluar. Bila angin tu keluar, kau punya Amatic compressor kau akan sentiasa berjalan dan dia akan menyebabkan elok-elok sepatutnya kau tukar Amatic belon saja ataupun Amatic belo saja. Bila korang paksa juga, lama-lama dia akan tangkap sekeliling korang punya Amatic compressor lah. Okay, so kepada korang pengguna Continental kat luar sana lah, daripada BMW ke, Volvo ke, Mercedes ke, korang ada masalah dengan Amatic belo korang macam ni ataupun masalah aircon ke, suspension, gearbox, boleh Roger kita orang Transmati Otomotif di section 15 Shah Alam gang. Apa Roger?